Apa ni, saya jangan memang hargailah, dia memang best lah. Ini cara memajukan masyarakat dengan ekonomi. Yang lain saya masih belajar. So terima kasih kongsi semua. Terima kasih. Terima kasih. Itulah yang saya impikan, sebab next year saya ada new task, focus on tourism. So bukan saja tourism, turis datang di sini, saya juga bawa orang sini pergi keluar. Bulan Januari saya bawa trip ke Indonesia. Sebelum ni kita pergi ke Hanyang, kita pergi ke Singapura, so banyak tempat-tempat yang kita pergi lah. So saya punya portfolio next year so lebih besar, so saya harap pergi bersama dengan anda semua. Baik, saya baru tadi mengambil gambar struktur kursus pemandu pelancong yang sedang berlangsung di Masjid Al-Hasanah. Jadi hari ini saya bawakan perhatian tuan-tuan kepada puan Cik. Assalamualaikum. Cik ini yang handle kursus apa tu? Kursus pemandu pelancong mesra Muslim. Oleh Kementerian. Anjuran daripada mana tu? Anjuran Kementerian Pelancongan dan ITC, Islamic Tourism Center. Jadi ini yang keberapa tu kursus? Ini intake yang ke-20. Ui, banyaklah. Dah banyak dah lah yang pemandu pelancong yang dapat beriktiraf. Lebih kurang anggaran berapa dah pelandu pelancong? 300 lebih. Dalam 300. Jadi pemilihan itu macam mana? Pemilihan tu, diorang ni pemandu pelancong ni dia kena mendapatkan daftar lisens daripada Kementerian Pelancongan. Dia ada iklan ke ataupun walk in ke coba? Ada iklan lah. Tapi kena diorang yang sampai nak masuk ni mestilah pemandu pelancong yang dah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan. Dia ada syarat-syarat kelayakan ke? Kelayakan tak. Kelayakan hanya satu saja, dia mestilah pemandu pelancong yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Motek. Kalau pemandu pelancong yang main claim sendiri tak boleh. Tapi dia kena daripada Motek juga. Oh, maknanya mesti ada macam lesen lah ya. Betul, lesen yang diiktiraf. Kalau dia sendiri-sendiri tak boleh. Sendiri tak boleh. Jadi buat masa ni ataupun ni dah hujung tahun, mungkin tahun depan ada lagi dia nak buat pemilihan ni. Betul-betul. Setiap tahun? Setiap tahun? Setiap tahun kita akan ada. Kita akan buat setiap 10 tahun. So ada setahun, ada 4 kali lah kita buat. Untuk setiap negeri, terutama sekali Kuala Lumpur lah. Okey, terima kasih Cik. Apa nama tadi? Aina. Cik Aina dari Kementerian Pelancongan. Jadi Islamic Tourism sesepu Center.